Bahang Piala Dunia semakin terasa dan demam bola kembali ke seluruh dunia termasuk Malaysia. Di kesempatan ini, kelab penyokong hijaukuning.com mengadakan perlawanan futsal pra Piala Dunia sempena demam Piala Dunia ini. Selain daripada menanti kehadiran Piala Dunia, pertandingan ini juga bertujuan untuk mengeratkan lagi ikatan persahabatan sesama ahli. Pada aksi perlawanan akhir menemukan Brazil menentang Sepanyol yang menyaksikan Brazil meraih kemenangan 12-8. Pemenang juga diberikan replika trofi Piala Dunia. Jadi kepada yang tewas, jangan serik untuk mencuba lagi. Kelab penyokong hijaukuning.com bersemangat untuk menyambut kedatangan Piala Dunia. Sebenarnya itu kami melakukan futsal untuk promo Piala Dunia. Aktiviti sebenar Piala Dunia nanti insyaAllah kami akan teruskan perlawanan persahabatan dengan negara jiran iaitu Thailand, salah satu kelab daripada syarikat di Thailand untuk menyemarakkan lagi hubungan antara dua negara. Dorakan satu Malaysia, satu dunia. Terima kasih.